Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Setelah lama saya tak lancar di Muara Bagalalang, hari ini saya ada berkesempatan untuk lancar lagi di Muara Bagalalang. Hari ini tak tahu nak main macam mana, tapi kalau ikut hari ni air mati, ada arus sikit kot, tak mati lagi. Mungkin saya pergi jimah dulu kot, tengok keadaan macam mana. Permainan ni tak berjanji kita lancar. Tengok kalau ada apa-apa strike yang cantik, saya update. Kalau sendu je, tak apalah, janji turun je. Lama dah tak mancing sini. Ini air surut. Air surut dia tak pasal penuh, penat sikit nak turun kabut. Letih sikit dah. Sebab air kan tengok, dia kering. Dia tak kering, dia memang macam ni dah air ni. Tapi itulah, kalau petang ni hari ni kena naik awal kot. Kalau tak naik awal sakit nak balik. Okey, apa nanti saya update balik. Thank you. Apa tu? Macam umpan. Okay, update. Masih saya nak pergi jimah 2 tu. Hey, tak berapa nak, tak confident. Alum besar sangat. Apa? Ombak tu boleh tahan lah. Besar dia tu. Adalah strike tadi, baji seekor. Lepas balik lah. Besar baji. Besar okey lah. Celengan. Tak berapa minat macam baji ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh kapur seekor. Kapur seekor. Saya sedap. Saya sedap goreng. Alright. Terapu. Alright, nanti saya update balik. Okay, adik. Cuaca macam nak hujan. Angin pun dah ada rasa lah juga. Dapatlah kapur seekor. Okay lah, saya sedap lah. Sedap goreng. Sebab saya nak main jenahak pun, nak main jimah 2 pun, sajalah memang saya tak nak target main jimah 1 je hari ni. Okay lah, dapat juga seekor, Alhamdulillah. Lepas strike dah 2 ekor dah. Baji seekor, baji saya lepas balik lah. Target hari ni ikan jenahak. Dan nanti saya update lagi. Alright, thank you. Tapi itulah, tengok cuaca, ngeri je tengok cuaca. Berangin dah. Dan member seorang dia tahu macam mana. Member belah mana tak tahu. Sebab saya nak main drift dekat sana tu, alun kuat sangat belah sana. Apa, kita ketuk je dekat jimah 1 ni. Kalau angin dah ada rasa sikit nanti, saya akan pindah lah masuk dalam muara. Kita cari ikan cakap ke apa ke, tak kisah lah ikan apa pun hari ni kan.
Lama tak mancing. Alhamdulillah ada lagi strike seekor. Alhamdulillah. Nak tahu nanti ada lagi tambah kan. Ketuk lagi. Okay, strike. Tanda. Jadilah. Dalamnya. Tak ada buat apa dah. Tak ada perut dah. Sai. Kasar. Jangan lucut. Jangan lucut. Mati. Duti. Ganas kan ni. Kecil pun ganas. Dia ada. JT. Mantap. Alhamdulillah. Ganas ikan tu. Kita naik pula. Selalu ada lagi mana tak boleh. Ada pukat belakang. Kita naik pula. Alah. Terpadam rekod pula dah. Dah rekod terpadam. Strike dah tadi. Sorry. Saya terpadam rekod. Saya sedap juga. Tapi terpadam. Strike ni padam rekod pula. Alah. Kerapu lagi. Gemuk. Alhamdulillah. Kita naik pula. Kira rakam Cuaca macam tidak mengizinkan saya mancing lama dekat Jimah satu ni. Kita akan masuk Jimah 2. Balik masuk dalam muara. Kan tengah makan pula. Angin pula dah sampai. Baik kita masuk. Aduh, tadi dah rakam dah. Ditutup balik pula dah. Strike dah tadi. Saya ingat GT balik. Tak apa. Lauk tu dah lepas dah. Alhamdulillah. Kapu 2 ekor, GT 1 ekor. Okey lah. Alhamdulillah. Walaupun tak sangka lah hasil tu. Kita nak target janhak ni. Okey, janhak 1 ekor lagi. Cukupkan spesies. GT dah ada. Kerapu dah ada. Nak pula. Okey.
sebelum saya masuk muara. Tengok angin ni dah macam dah ni. Nanti takut makin kuat kalau belum nak balik. Aduh, air cantik air ni. Itulah, tak apalah. Nak masuk. Okey, ada side. Ada ambil. Tak kena. Tengok, ada umpan. Ada lagi. Tengah anak ni. Ikan tengah nak makan. Tapi angin terlalu kuat. Angin terlalu kuat. Saya tak berani. Masuk dulu lah. Last ni. Kita masuk dulu. Strike. Strike. Alah ikan ni. Ikan depu. Tak ada turun. Rembatnya ni. Ikan ni tak ada makan ni. Merah lagi. Panas. Tu makan tu ikan tu. Okey. Aduh. Lambat sikit. Okeylah. Okay, update. Jom kita masuk muara. Sebab ombak dah makin besar. Angin pun makin kuat. Kita lari masuk muara. Ikan ikan ready nak makan. Ready kan. Semua makan, tapi itulah alun ni. Baik kita masuk muara, bahaya. Nampak daripada sini kan tak besar. Kalau kita patah balik ke sana, besar. Dia tinggi. Saya punya bot. Untuk keselamatan kita lari dalam muara. Apa, laut dah ada. Alhamdulillah. Macam sekejap ke jemah, alhamdulillah. Dia tolak kita belakang ombak. Kita tak main dalam muara. Tak boleh ni. Bahaya. Ombak besar sangat. Okeylah, nanti dah sampai muara nanti saya update balik. Mungkin saya akan kasih cakap kot dalam muara tu. Angin dia dah kuat dah ni. Kita lari lah. Sebelum dia makin kuat. Sebab laut gelap. Okeylah, alright. Kita jumpa dalam muara. Thank you. Okey. Update hasil hari ni. Titi, kerapu, anak tanda. Tak ada nak buang ni sebab telan. Ni tanah. Okeylah, cukup sekali lauk. Sebab nak main kat Jimah tadi, angin kuat. Pagi tadi memang ikan nak makan. Tapi itulah, sayangnya ombak angin kuat. Nak main cakap pun, yelah, main cakap kena dalam. Malas lah main cakap dengan tak ada kawan kan. Cakap berdua okey lah, seronok. Okey, bye. Apa-apa nanti saya nak balik dah. Okey, terima kasih kerana menonton. Tengoklah bila saya nak turun balik, dah tahulah. Nak tengok air dulu. Air cun. Tengoklah angin lah. Tapi angin sampai petang kuat. Semua lagi balik. Ombak
Padu ombak tadi. Dalam muara ni pun dah kurang sikit dah ombak. Jadi sampai kat sini ombak. Okey lah. Kita tunggu video selanjutnya. Kat mana? Tak pasti lagi. Mungkin kat sini juga lah kot. Okey, kalau ada free lagi, saya akan turun mancing lagi. Okey, bye. Terima kasih kerana menonton. Okey, selamat mendarat. Naik awal lagi ni. Sebab tekuk air surut kan. Letih nak gabut. Lagipun cukup dapat hasil dia. Alhamdulillah banyak dah hasil. Banyak sangat dah. Okey. Lepas tu kita basuh dekat jati ni ada air. So lah buang masin sikit kan. Dia ni. So tu. Nanti kat rumah kita flushing. Serah sikit. Sekejap saya nak dekat sikit lah. Itu tarik. Nak kan? Kalau tak ada roda, betul. Dah ni.